Nasi lemak 4 riyal. Pakej ada telur. Rebus sebelah. Bila minta telur mata kubang, telur rebus sebelah tak ada. Padahal telur rebus dalam pakej asal ada. Telur mata tambahan. Gua ni kira hasil jualan. Baik. Dia tulis situ nasi lemak 4 riyal, telur rebus utik dengan bilis dengan nasi. Okey? Kita pun minta gini lah. Wak, telur mata lah. Nampak? Telur mata dia buang telur rebus. Telur mata bayar suku. Situ halah jadi haram. Faham? Situ jadi haram. Hati-hatilah. Kalau dia kata tolak harga telur rebus, maka bayar sekian saja. Pasal telur rebus sekian, telur mata 2 riyal. Dah minta tukar dengan telur mata, bayar sekian saja. Baru betul tolak telur rebus sekian. Faham? Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita. Banyak. Okey? Kedai makan cukup mudah menipu. Tapi jangan tuduh orang. Dia ni banyak nipu. Dia antara cara nipunya ialah gini. Apa yang orang tak ada, kita buat. Contoh, keluarga ramai mari 2 buah kereta nak makan, 13 orang. Sambung meja, betul tak? Okey, tak minta. 8 jenis lauk. 8 jenis termasuklah dengan sambal belacan dengan apa semua dengan sayur 8 jenis. Okey, dia buat 10. 2 memang tak minta, dia akan buat kau. Kat gini dia akan kira. Harap buat kerja dulu. Nampak? Jadi laku tak 2 perkara. Laku 2 perkara lagi, hak orang tak minta. Nampak? Haram buat kerja lagu ni. Kerana apa? Kerana ada di situ mencari keuntungan dengan cara yang tidak sebenar. Itu secara. Cara kedua paling mudah, banyak berlaku. Okey, dia ajar dah tukang kira. Mu kira kita tek 215, 245. Tambah 30. Free dapat 30 ya. Tek 193, 210. Nampak? Mu nak ipih balik tau. Dah. Banyak berlaku kalau suruh kira balik, salah. Jadi kurang. Kalau lama kau ucap muka. Makan haram, semayang, tak terima kata toket semayang. Jangan main. Nak kaya lah. Tak ada masalah. Caranya betul. Betul tak? Wallahu a'lam. Qadar mana ada dalam tubuh kita. Kalau Allah ampunkan kita, terima. Sebab tu jangan lebah kan. Kita ni duduk zaman lebah. Mulut tak buka tu lebah dah.